Pelakon dan pelawak legenda era 1950-an Mat Sentul atau nama sebenar Abdul Rasib Yahya masih menyatakan hasrat untuk berlakon. Namun keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan hanya membolehkan seniman berkenaan berkarya dengan menulis skrip komedi sambil terlantar. Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul ialah salah seorang pelakon di kategori film productions Singapura sekitar 1950, 1960-an dan 1970-an. Mat Sentul dahulunya dikenali suatu ketika dahulu menerusi filem arahannya yang turut dilakonkan olehnya sendiri. Kesinambungannya dengan setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan Mat diambil sempena namanya. Untuk info, beliau sejak beberapa tahun lalu mendapat bantuan orang kurang upaya atau pesakit kronik terlantar berjumlah RM500 sebulan. Bagaimanapun, kos penjagaan pelakon legenda itu dikatakan melebihi RM2,000 sebulan melibatkan keperluan harian seperti lampin pakai buang, ubat, susu khas serta makanan. Jangan dulu diam-diam. Itu pemban datang. Bening! Bening! Hei! Bening! Apa ni? Hei, hei! Hei, kamu! Hei! Hei, tidak! Hei! Apa? Mata lu pekal! Sudahlah, sudah. Jangan kejar abang lagi, abang tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Ayah, Cik Hasna? Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Sarimah tetap jelita semula jadi tanpa suntikan atau rawatan wajah yang mengarut. Setiap kali menonton filem Alibaba Bujang Lapuk, Sarimah sebagai watak marjina, orang gaji yang lurus, bijak dan setia kepada majikannya iaitu Aloya Seniwati Nurmadiah dan Kasim Baba yang kedekut dan tamak. Lakonan seniman S. Samsudin memang melekat di hati kita. Walaupun babak yang melibatkan marjina tidak banyak, tetapi karakternya mampu mewarnai cerita filem berkenaan. Filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu pertama kali memperkenalkan Seniwati Sarimah sebagai pelakon ketika usia 19 tahun. Sejak itu, beliau berlakon dalam filem arahan P. Ramlee yang bergandingan dengan seniman dan pengarah hebat antaranya Ibu Mertuaku, Madu 3 dan 3 Abdul dan banyak lagi. Itulah primadona Sarimah Ahmad, ibu kepada 6 orang anak yang dilahirkan pada tahun 1942. Beliau menjadi model kepada jenama terkenal iaitu Sabun Lux, Max Factor dan lain-lain. Beliau yang hadir dengan bakat dan wajahnya yang jelita menjadi tiket untuk meneruskan kejayaannya, tetapi tidak sedetik pun melupakan tujuan utama iaitu hanya untuk membesarkan anaknya. Rumina Siddiq atau Mak Mah merupakan ibu kepada Adeline Aman Ramlee dan balu kepada pelakon dan pengarah Tompel. Beliau mula bergiat dalam bidang lakonan pada awal tahun 1960-an. Hasil perkahwinan lalunya dengan 5 orang suami termasuk pelakon Tompel. Beliau dikurniakan 6 orang anak, 14 orang cucu dan seorang cicit. Menghampiri usia 79 tahun, beliau bukan sahaja masih sihat dan bertenaga, sebaliknya, bersedia serta terbuka menerima apa sahaja watak asalkan bersesuaian dengan jiwanya. Anak kelahiran Kelang Selangor ini mengakui dirinya tidak cerewet memilih watak dan jalan cerita kerana bidang lakonan adalah bidang yang amat diminatinya. Saya datang ni nak buat pengaduan. Nak buat pengaduan? Hal apa yang sudah jadi? Perkara ini sudah serahkan pada manajer saya. Datuk boleh bertanya apa saja pada dia. Datuk, walau bagaimana sekalipun, saya nak duit saya tu. Alamak, rumah kita ada rekod. Dalam sejarah mahkamah, belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh. Polis,
Bawa yang dituduh ke tempat yang ditetapkan. Seniwati Zaitun Abdullah masih sihat walafiat pada usia 88 tahun serta menetap di Singapura. Berdasarkan maklumat terkini, beliau aktif dalam seni lakonan era filem Melayu klasik dan sering mendapat ucapan serta perkongsian daripada peminat yang mendoakan kesejahteraannya. Keluarga beliau menguruskan akaun media sosialnya dan terdapat ucapan hari lahir ke-88 yang dimuat naik pada tahun 2025 menunjukkan beliau masih berada dalam keadaan sihat. Pilih pergi San Francisco, pergi Itulah Amerika. dekat sana ada jumpa siapa-siapa Mak Tun? Pelakon-pelakon handalan ke? Rock Hudson, Matahaya kat jumpa. Habis jumpa Elizabeth Taylor. Elizabeth semua. Taylor, wow. Tu pun kita jumpa John Wayne. Satu kali diorang hadat dia. Bila jumpa orang kenal dia, Zaitun from Singapore, diorang tak panggil Zaitun, Zaza. Dia kan tak pandai nak bilang Zaitun, tak tahu. Jadi panggil Zaza. Satu kali Mak Tun tengah tengok ramai-ramai sekali si itu nyanyi apa, It's Now or Never. Oh, It's Now or Never. Siapa yang nyanyi Mak Itu Tun? penyanyi Elvis ke? Elvis Presley. Elvis Presley. Wow. Tapi kita tengah duduk, dia nyanyi kat kita, dia nak ajak kita je nyanyi It's Now or Never. Dia nyanyi, dia nak suruh kita pergi dekat dia gitu tau. Sampai sekarang Mak Tun kau dengar lagu tu, kau buka TV, Allah teringat waktu muda-muda pergi ke secantik bahasa untuk ku puji adinda. Hasimah Yon kini berusia sekitar 85 tahun. Beliau kini menetap di Singapura bersama anak-anak dan keluarganya. Laporan media sosial dan komuniti peminat filem klasik pada akhir 2025 dan awal 2026 mengatakan beliau masih sihat walafiat. Untuk makluman, Hasimah Yon terkenal dengan lakonannya sebagai Puteri Si Buju Sirih dalam filem Nujum Pak Belalang serta watak utama dalam filem Pancai Delima. Arahan P. Ramlee merupakan antara primadona filem Melayu era 1950-an dan 1960-an yang masih ada. Saya mula berkecimpung dalam filem sejak umur saya 8 tahun. Masa tu saya selalu ikut arwah mak berlakon pentas bangsawan. Jadi daripada sana saya ikut jejak dia mungkin. Macam mana cara orang berlakon, macam mana cara orang menari, menyanyi. Jadi kita adik-beradik tu, 5 beradik tu Jadi mak yang paling bongsu, jadi mak lah yang ikut. Yang lain-lain semua tak ada ikut gini kan. Abang Sudin, 20 sen. Abang Sudin, 20 sen. Kenapa kau ketawa? Salah aku cakap? Salah tu tidak, tapi tak betul. Sri Rahayu Sudarmaji merupakan bekas pelakon kanak-kanak di Singapura. Beliau ialah anak kepada pasangan Allahyarham S. Sudarmaji dan terkenal sebagai watak Ayu 20 sen dalam filem Bujang Lapok arahan P. Ramlee. Ayu menganggap pembabitannya dalam Bujang Lapok satu kenangan manis kerana filem ini masih diminati sampai sekarang. Malah, generasi baru pun suka menonton Bujang Lapok. Ayu ibarat penyimpan rahsia percintaan di antara Sudin dan Zaitun dan perlu disogok dengan duit 20 sen. Sekiranya diminta mengunci mulut oleh Zaitun atau memberitahu ibu mereka tentang rahsia cinta tersebut, sekiranya tidak diberi wang 20 sen. Lepas saja berlakon filem Ayu 20 sen tu kira dah lupakan. Tak ada dimainkan ke apa semua. Saya pun pergi sekolah seperti biasa. Arwah Piramid meninggal lah. Tahun 73. Mula keluarkan filem tu, barulah saya kita rasa nak berlakon je, tak ada lah fikir apa-apa lagi. Kalau tidak tu tak teringat dah. Bila filem tu dimain-mainkan semua, baru tu tak teringat balik.
Kan Tan, kenapa Tuan hamba lari dari hamba? Tidakkah Tuan hamba suka pada hamba? Suka, hamba suka. Kalau Tuan hamba suka, mengapa pula lari? Cempaka, itulah kelemahan hamba. Nama Nolia Ghani pada generasi baru mungkin sinonim hanya pada watak Joya dalam siri Opa, namun Nolia sebenarnya bertapak dalam bidang seni melalui nyanyian, melawak dan juga muncul dalam filem pertama arahan P. Ramlee. Nolia binti Abdul Ghani dilahirkan di Klang pada 19 Disember tahun 1948. Beliau anak kelima dari 11 orang adik-beradik. Beliau aktif menyanyi dan berlawak di dalam undangan majlis perkahwinan bersama kumpulan Kugiran pada tahun 1965 di mana M. Daud menubuhkan kumpulan baru bernama Dilima. Selepas itu, Nolia membawa haluan dengan menyertai pertandingan Ratu Cantik. Nolia bertemu dengan bekas suaminya Ramlee Ismail, adik angkat P. Ramlee. Perkenalan ini membawa ke jenjang pelamin pada tahun 1969 dan Nolia Ghani dikenali sebagai Nolia Ramlee. Apa yang menarik, Nolia juga masuk pertandingan Ratu Cantik pada tahun 1968 di mana juri terdiri daripada P. Ramlee, S. Kaderisman, Umar Rojik dan S. Syamsuddin. Walaupun tidak memenangi anugerah utama, namun Nolia berjaya dinobatkan sebagai Ratu Fotogenik. Selepas majlis tersebut, P. Ramlee sendiri bertemu Nolia dan menawarkannya untuk menghadiri uji bakat filem Kancan Tirana arahan P. Ramlee. Selepas itu, pengarah S. Kaderisman turut melamar beliau berlakon untuk filem kedua, Panglima Harimau Berantai. Begitulah permulaan seni Nolia Ghani yang terus membuka jalan kepadanya untuk kembali dalam bidang nyanyian sekitar 70-an, termasuk berlakon dalam drama radio keluaran RTM bersama seniman Ibrahim Din. Nolia juga turut diberi watak berlakon dalam filem dan drama berwarna pada tahun 80-an. Kemuncak karya beliau adalah memegang watak yang paling dikenali ramai, iaitu Joya dalam siri drama Opa pada tahun 1983. Yang jadi judges semua tu, Tan Sri P. Ramlee, Kaderisman, Omar Rojik, Jin Samsudin. Perempuannya seorang je, Sarimah. Ni cerita pendek-pendek juga tu. Jadi Mama menang. Ni screen test tu pagi. Terus syuting. Terus dapat syuting. Terus dapat. Yang lain ada juga yang buat screen test juga. Jadi dia orang tak dapat. Jadi Mama dapat terus syuting. Pakaikan baju tadi kan. Dah okey dah. Terus syuting dah. Syuting tu, first scene tu kena memeluk Jin Samsudin. Dia memang handsome. Handsome gila. Tapi kita ni kampung. Tak pernah itu semua. Tiba-tiba kena suruh memeluk pula gitu kan. 69. 1969. Okey. Maka timbullah Nolia binti Abdul Ghani. Tidak ramai yang tahu, Galak bukan calang-calang pelakon. Beliau juga terkenal dengan jolokan Sarjan Misai dan pernah membintangi filem klasik Alibaba Bujang Lapuk pada tahun 1961 dengan membawa watak sebagai seorang penyamun. Apa sanggup tu menung? Asal gaji kena potong lah. Lain kali jangan banyak ambil IOU dah. Sampai ajal kita, lagi itu kita tidak akan mati. Biar kita mati belum. Jangan kita mati darah. Tepukan gemuruh untuk penerima khas anugerah sepanjang zaman, Saudara A. Galak. Pengalaman seni lebih 65 tahun, pelakon veteran yang menyumbang jasa kepada industri melalui puluhan filem dan ratusan drama, ternyata emas berharga dan berberi. Atas kurniaan anugerah ini, saya ucapkan jutaan terima kasih. Kini, legenda seni lakon ini telah berusia 85 tahun
pada tahun 2026. Namun, apa yang menarik, beliau masih mengekalkan misai melentingnya hingga kini. Sebenarnya ada beberapa lagi pelakon legenda zaman hitam putih yang masih ada hari ini. Jika anda tahu mereka yang masih ada, sila kongsi dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.